bezakan dekat mana kita nak tolak rebate. Dekat cukai pendapatan ataupun selepas kira cukai pendapatan. Murid confuse. Jadi kami cinta. Okay. So maksudnya pada tahun pertama orang ni dia kena bayar 1,000. So baki sebelah sini dibayar oleh syarikat insurans iaitu sebanyak 2,000. Untuk yang tahun kedua separuh sini tiada. Maksudnya syarikat insurans tak perlu bayar apa-apa, kosong. Sebelah sini dia kena tanggung 600 sebab bahagian dia. Itu saya dari kumpulan kami. Okay, masa form 3 saya tahu kita ada belajar yang segitiga persoalan kalkulator. Okay, so apa yang saya ajar murid saya adalah pertama kita buat dahulu punca kuasa. Okay, lepas tu kita letak 0, 1, 2, 3 dan 4. Okay, so lepas tu kita dekat sini adalah start dengan 0 darjah. Okay, 30 darjah, 45 darjah, 60 darjah dan 90 darjah. Okay, dan ini semua bahagi dengan 2. Okay, selepas itu kita akan mulakan dengan sin. Kenapa sin? Sebab dalam kalkulator kita susunan dia sin dahulu, baru cos, baru tangent. So saya guna sin dahulu lah. So sin 0 darjah. Okay, yang ini paling senang lah. Okey, maksudnya macam mana kita nak dapat jawapan? Kita ambil bahagian di sini saja, 0, 0. Okey, kemudian kita ambil lain lah. Contohnya sin 60. Sin 60 sama dengan 3. Okey, punca 3 kan? Bahagi. So itulah jawapan dia. Okey. Kalau cos pula, kalau cos kita akan lawan dari belakang ke hadapan. So kalau cos di sini 0, 30, 45 sama 60, 90. Okey, so kalau cos macam tadi sudah saya punya ni, tak apa. Okey, so cos 30. Okey, cos 30. Okey, mana? Okey, sini kan? Cos 3 bagi 2. So itu jawapan dia. So satu lagi, cos 90. Cos 90 sama dengan punca kosong bagi 2. Okey, so di sini dia punya. Kalau tangent, kan dalam kalkulator kita ni kan sin, cos, tangent. So apa maksud dekat sini? Sebenarnya dia membantu kita. Okey, tangent akan dapat daripada sin bahagi cos. So nak dapat tangent, okey, tangent adalah sama dengan sin theta bahagi dengan cos theta. Okey. Contohnya kita nak ambil 60. So kalau nak ambil 60, pastikan di sini pun ada 60. So saya cari dulu cos 60. So ramai-ramai cos 60 berapa? 1/2. Punca kuasa 1 kan boleh diselesaikan. So dia 1/2. Okey. Kalau pecahan begini, so apa yang kita ambil, kita dah dapat jawapan. Okey, kita ambil ni. Okey, kalau ada pecahan-pecahan, pelajar paling tak suka pecahan. So apa yang saya buat, tulis saya kata pecahan dalam pecahan, tapi bagi saya ni lah. Okey, yang ini adalah 3. Tadi kita nak cari tangent 60 kan? So tangent 60 sama dengan sin 60 bahagi dengan cos 60. So sama dengan sin 60 adalah punca kuasa 3/2. Yang ini pula 1/2. Kita potong, so jawapan dia adalah punca kuasa 3. So tangent 60 adalah punca kuasa 3. Okey, mungkin ada lagi yang penting asas dahulu. Okey, menarik. Kakak pun baru tahu ilmu baru kan? Okey. So, seterusnya ada 3 kan, di sini 4 kan? Kita 6 tambah.
Oh, okey. Sekarang kita patah balik kemari lah kan? Okey, kumpulan kumpulan Dewi. Okey, sebelum kami mau share berkenaan dengan macam mana cara untuk kita dapatkan nilai untuk algebra 3. Soalan ini biasa dalam kertas 1. Cuma kadang bila belajar buat orang selalu salah. Jadi kalau macam berjadikan jarang, dia selalu soalan 1, soalan 2. Kalau kelas depan dia memang boleh jawab lah. Tapi kalau kelas belakang, saya percaya mungkin ada yang tak boleh jawab. Lagi-lagi kalau macam saya punya sekolah SMP Lazar memang selalu salah. Padahal bagi kita soalan ini soalan yang mudah. So untuk mengelakkan orang salah-salah, kami guna cara ni lah, guna calculator. So cara dia, gunakan nombor 42.678 kepada 3 angka berarti. First sekali di calculator. Set saja. Lepas tu masukkan nombor, pilih yang number format, nombor 3. Lepas tu pilih yang SPI nombor 2. Scientific, itulah namanya. Lepas tu kita pilih seleksi itu ada 0 sampai 9. Kita pilih apa yang dia minta. Macam dalam situasi ini 3 angka berarti, so kita pilih 3. Bila sudah, masukkan nilai yang dibagi itu. Lepas dengan sama dengan, and then bila ini tukarkan segi bentuk pecahan. Bila keluar gini, ini belum jawapan dia. Jawapan dia adalah bila yang dalam 10 tu dia kuasa 1 kan? Kita kena jadikan dia kuasa kosong, baru itu jawapan dia. So cara mau pilih kuasa kosong, tekan ING. Jadi kuasa kosong kan? So jawapan dia adalah 42.7. So itu jawapannya. Itu saja. So kita tekan ING sahaja. Tapi kalau nilai kuasa adalah negatif, so kita tekan shift ING. Baru dia akan jadi sama dan kosong. Nah, itu saja. Kalau dia negatif, dia tekan ING saja, dia tak jadi kan? Tak. Macam dia lagi besar. Dia akan lagi besar. Dua warna. So, contohlah, ini dengan asas lorekan. Bulatan pertama tu mungkin dia warna hitam. Bulatan kedua dia warna biru. So, ini set P, ini set Q. Contoh persilangan P dan Q. Jadi daripada sini nanti kita akan tengok kad tersebut yang mana warnanya adalah sama. Ada dua warna, sorry. So di sini dia ada dua set, jadi dia akan ada dua warna. So di pada sini yang dua warna adalah di kawasan tengah-tengah. So budak akan lorekan yang tengah-tengah. Contoh kalau dia ada 3, sama juga konsepnya. 1, 2 dan jadi yang mana ada 3 warna. So yang ada 3 warna itu disilakan biru, hitam dan merah. So ini sama dengan konsepnya persilangan P, Q dan R. Saya labelkan kemudian sebelum saya lupa. So dia di typo lagi. P, Q, typo R. So dia begitu. Benda ni dibuat menggunakan bahan yang sangat mudah didapati dan murah. So ini bahannya kita boleh guna laminating film. So kita laminate, dia clear kan. Lepas tu di tepi ni mungkin kita boleh letak permanent marker ataupun mungkin kita boleh guna selotep yang berwarna-warna, begitu. So di sini nanti dia boleh dipadam lah in case dia ada nombor kah apakah. Lepas tu contoh ada soalan pelengkap P. Jadi kalau pelengkap P, siapa yang kita perlu keluarkan datanya? Pelengkap P, contoh P kan. So mungkin kalau kat tu kita boleh tarik terus P lah.
Jadi apa yang tinggal sini, itu yang kita akan tulis. Maksudnya di sini nanti ada budak senaraikanlah begitu. So ini yang pertama. Ini sebenarnya dia ada cardnya, tapi itulah tuh saya tak bawa. Saya tiba-tiba datang dan disuruh tadi. Saya just bagi je, tiba-tiba disuruh bentak. Okey, yang kedua adalah part 5 tingkatan depan. Dia ada bulat, dia ada panjang dan dia ada melengkung. So kita boleh gabung-gabungkan. Dia kiranya kalau dihasilkan dia dalam bentuk 3D lah. Jadi yang ini boleh jadi lucu. Yang ini boleh jadi selfie. So yang ini kita boleh gabungkan sebab di sininya ada magnet. So jika digabungkan ini boleh jadi gelung ataupun berbilang selfie. Jadi dari sini bila dia bentuk ni dalam bentuk 3D, dia wujud. Jadi kalau budak-budak biasanya dia akan nampak kan. Contoh kita suruh cipta. Kita suruh gabungkan. So mungkin dalam gabungkan, okey, ambil satu wujud. Dia berwarna-warni. Jadi budak boleh bermain. So dia gabung. So di sini kita boleh tengok lah. Okey, ada berapa wujud? 3. Ada berapa tepi? 3. Ini kita kasih lari. Dia Dia masih ada kiri gitu. Dia ada datanya. Saya nak bawakan data tu jadi susah nak explain. Dia contoh pelengkap apa bagus dia punya 1, 2, 3. Boleh lah kan? Jadi kalau pelengkap P maksudnya selain daripada P. So kita ambil di sini. So di sini nanti yang tinggal pun boleh. Dia benda ni kita lukis di atasnya. Dia macam benda ni dia boleh dipandang. Benda yang saya buat lah sebab masa bila buat dan syllabus. Okey, ini adalah graf tajuk graf gerakan. Dalam graf gerakan kita ada dua satu topik kan. Laju masa, graf jarak masa. So kita ambil yang jarak masa dulu lah. Okey, dalam bahan ni saya kumpulkan semua benda. Menggunakan satu gambar aja saja, tapi daripada sana kita boleh cerita dengan student apa yang berlaku daripada A ke B. Sebab daripada A ke B ni kita pakai dulu kita. A ke B tu objek bergerak sejauh berapa meter. Macam mana mau tengok, dia kena tengok daripada, tapi kena tengok tukang juga lah. A ke B, sebab dia bermulai dari 0 ke 50 kan jaraknya. So dia akan bergerak sejauh 50 meter. Okey, dan berapa lama? 15 saat. Ini panduan lain pasti. Laju objeknya, so cari keseluruhan. Mau cari laju, cari keseluruhan. So ini lebih kepada produktiviti kan. Student buat sendiri di rumah, dia try berdasarkan contoh yang ini. Contoh ada dua tepi ini. Ada dua contoh lah. Satu yang kalau dia naik, satu lagi yang BC tu dia rata. CD tu dia bergerak lagi. Di sini dia ada guidance sikit lah. So dia kena cari apa, berapa saat, berapa lajunya berdasarkan contoh di atas tu. Boleh faham ke? So dia ada 1, 2, 3, 4, 5 pergerakan. So daripada 5 pergerakan tu boleh dikuraikan apa yang berlaku, berapa lama dia bergerak, apa kelajuannya, yang ini kenapa dia berhenti. So kalau dikira kelajuannya dia akan dikosong. Sebab jaraknya tidak berubah. Okay, di sini pun sama. Bolehlah guna cerita apa? Kalau misalnya sejarah boleh. So kalau masa depan lah. Kalau contoh saya cerita lah, kita mula daripada sini jalan ke UK. Terpulang Naik gunung. Bergerak, berubah-ubah dan yang ini kena tekankan dulu. Rumus 2 sikit. Sebab 2 segi 3, segi 4, revisi. Kita faham? Segi 3, segi 4 ya? Pecahkanlah benda tu. So sama juga konsep dia, saya pakai gambar, pakai apa yang berlaku, apa benda yang berlaku. Menceritaan lah, lebih berapa cerita. Okay.